pening juga saya memikirkan apabila membaca kenyataan Setiausaha Agong Parti SUPP yang mengatakan kalau kerajaan tidak iktiraf UEC, kita akan ketinggalan jauh berbanding negara-negara Timur Tengah. Saya pun pening, kenapa ni? Dan Sekretari Jeneral ni dia kata menyebut bahawa dia bagi contoh Arab Saudi dia ada visi Arab Saudi 2030 macam kita wawasan 2030 lebih kurang macam itulah. Mengatakan bahawa uh, kerajaan Arab Saudi menggalakkan pelajar-pelajar belajar bahasa lain termasuk bahasa Mandarin. Oh, itu rupanya argument Sekjen SUPP ni. Kalau kerajaan tak iktiraf UEC, tapi hakikatnya dalam dokumen uh, visi Arab Saudi 2030 itu dia galakkan bahasa Arab lah nombor satu dan juga bahasa Inggeris adalah perlu diketahui, dipelajari oleh rakyat Saudi. Dan lain-lain bahasa digalakkan, termasuklah bahasa Mandarin. Jadi ini dia katakan bahawa janganlah membuat satu hujah itu dikatakan tidak logik. Kerana bila dicari memang tidak logik. Untuk dikatakan menghalalkan sesuatu perkara. Orang politik kena berhati-hati dalam hal ini.